Hai guys, so hari ni aku nak ajar korang macam mana nak cruising atas skateboard dengan cara yang paling simple dan mudah supaya korang selesa atas skateboard. Okay, so kita akan fokus setempat, tak bergerak. Untuk siapa yang prefer kaki kanan, start dengan 2 bolt, letak kat sini. Kemudian kaki seterusnya letak dekat 2 bolt belakang tu. Stand ni kita panggil goofy stand. Kita yang prefer kaki kiri dulu, sama juga, letak dekat 2 bolt ni dulu. Kemudian 2 bolt kat belakang. Yang ini kita panggil regular stance. Okay, so untuk korang yang baru first time, kaki depan jangan angkat. So korang kena staykan kaki depan kat bawah. Okay, ni kalau untuk siapa yang kaki depan dia kaki kiri, macam regular stand tadi. Kalau korang angkat kaki depan, automatic skateboard korang akan jadi macam ni. Kalau korang tak biasa, mungkin korang akan jatuh ke belakang. Untuk turun ke bawah, korang kena turunkan kaki belakang atau kaki kanan untuk regular stand. So cara dia adalah twist kaki depan, pusingkan kaki depan ni macam ni, kemudian turun bawah. Next, aku akan ajar korang macam mana nak handle bila time korang push dan korang naik atas skateboard korang. Tapi kita buat setempat dulu supaya korang faham apa yang korang kena buat. So ni aku akan tunjukkan. Kedudukan kaki aku macam huruf L. So semasa korang push atas skateboard, korang akan macam ni kan. Korang push, dan masa korang naik atas skateboard, korang akan pijak 2 bolt belakang tadi tu. Kedudukan kaki korang automatik akan jadi L stand macam ni. Kemudian kalau korang nak turun, macam tadi juga, turun kaki belakang untuk stop. Tapi untuk balance, korang naik, kemudian korang boleh twistkan kaki depan, bagi depan dan belakang sama. Time ni korang boleh turn, cruising, kiri kanan, guna korang punya ibu jari dan tumit. Kemudian nak turun, kita reverse balik, buat benda sama, L stand dan turun bawah. Alright, kalau korang tertanya-tanya kenapa aku tumpukan perhatian dekat regular stand, jawapannya ialah aku memang regular stand. So untuk korang yang baru belajar, kalau boleh jangan ikut aku. Dia bergantung pada seseorang tu. Kalau dia prefer kaki kiri depan macam aku, boleh buat stand macam ni. Yang nak fokus kat kaki kanan depan, boleh fokus kat goofy stand macam ni. Kaki kanan depan, kaki kiri belakang. Semasa aku push macam ni, aku sentiasa balancekan kaki kiri aku. So untuk beginner, korang akan hadapi cabaran sikit lah masa korang nak push macam ni. Sebab mungkin korang susah sikit nak balance. Tapi benda ni yang korang kena practice selalu. Mungkin hari-hari practice je sampai korang rasa korang boleh balance dengan natural macam ni. Push, swing, push, swing. Ni teknik yang aku selalu nampak daripada student aku. Aku akan tunjuk contoh diorang push macam ni. So apa masalah dengan push macam ni ialah masa diorang push, diorang beratkan kaki push diorang ni lah, kaki kanan. So apa yang aku ajar tadi, sepatutnya kena beratkan kaki kiri. Masa korang push, korang swing dia macam ni, macam floating kan. Tapi untuk beginner, selalunya diorang akan push berat kaki ni sebab diorang susah nak balance, susah nak imbang. So korang kena slowly lah belajar imbang setempat ke, atau bergerak perlahan ke. Okay, so cara yang kedua iaitu Mongo push. Mongo push ni, push letak kaki dekat belakang punya kawasan lah, belakang punya area. So bila push macam ni, tak salah sebenarnya, tapi nampak pelik dan kelakar lah. So terus terang, dulu aku pun start Mongo, memang aku akan
sentiasa rasa pelik lah bila aku push mogul. Tapi aku rasa macam itu antara cara yang paling mudah. Ada satu time tu ada local skater tegur aku, dan aku pun slowly ubah cara aku ke cara yang normal push. So kenapa mogul push tak okey? Sebab korang bayangkan skateboard ni kita punya kenderaan Kalau kenderaan itu ada berat dekat belakang, semasa dia laju, senang je kita punya alignment kita ataupun arah kita akan terubah kalau kita berat kat belakang dia. Terlanggar batu ke, skateboard kita senang terubah dan kita akan tergolek. So kalau boleh push, mesti kena berat kat depan supaya kita punya alignment kita tak lari semasa kita push. Okay, so untuk belajar basic teknik dalam skateboard ni, aku sarankan korang banyak bersabar lah. Sebab skateboard ni memang nampak mudah je sebenarnya, sebab korang nampak macam tak banyak bergerak kan. Tapi ia perlukan teknik imbangan yang bagus lah. So korang kena selalu berlatih sampailah korang faham apa yang korang kena buat. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, korang boleh je straight DM kita orang ke komen dekat video kita orang ni ke. Dan okay, thank you guys sebab tengok video ni sampai ke hujung. Aku harap aku dapat membantu korang sedikit sebanyak lah belajar teknik asas skateboard, macam mana nak berdiri dan macam mana nak push atas skateboard. So kalau korang rasa give up ke ataupun susah ke, jangan risau, korang cuba je satu persatu sampailah korang rasa ada progress. Sebab skateboard ni memang ambil masa. Aku nak minta korang tekan butang subscribe dan juga like atau share video kita orang ni. Hopefully video ni dapat membantu kawan-kawan korang yang lain juga. So kalau video ni jalan dengan lancar, aku akan teruskan buat tutorial video aku untuk bantu korang kat luar sana untuk belajar teknik-teknik asas dan juga mungkin boleh ajar sampai ke tahap ollie ke, kickflip ke dan seterusnya.